for beginner. Okay, so hari ni kita nak share sikit, kita nak ajar orang-orang yang baru-baru nak start trading ni macam mana cara untuk korang trade. Okay, so first kali korang kena tengok apa berlaku dekat market. So dalam kes kali ni kita tahu market tu dia buat penurunan. Okay, dia buat penurunan kat sini, lepas tu secara average ni dia buat sedikit sideways tapi naik atas sedikit. Okay, so kita dah nampak dekat level sini ada resistance yang dia dah break lah. Okay. Dan market tu boleh slowly bergerak ke menghala ke belah atas. So kita boleh mark dia punya trend line. Okay, mark juga dia punya resistance. So dalam kes kali ni kita boleh expect market ni akan buat sedikit kenaikan perlahan-lahan. Maybe dia akan buat kenaikan macam ni lah. Okay, so dekat sini korang punya level take profit lebih kurang dalam 200 pip, korang punya level stop loss lebih kurang dalam 100 pip. So kalau korang beginner nak start trading, korang kena pastikan korang punya entry ni akan ada high reward versus low risk punya reward. So korang fokus macam ni je, take profit kena lagi besar daripada korang punya stop loss. So untuk beginner, kalau korang boleh konsisten macam ni, korang boleh buat duit dengan trading ni. Okay, kita boleh tengok juga dekat Forex Factory ni apa yang akan berlaku. Pukul 8.30 kejap lagi akan ada news US dollar. So gold ni pun akan buat pacak kenaikan ataupun pacak penurunan lah. So korang boleh hati-hati juga dengan news ni. So yang penting korang kena pastikan korang punya risk reward ratio tu berbaloi lah. So kalau korang riskkan cuma 100 pips dan korang punya profit 300 pip, so lama-kelamaan korang dah boleh buat duit. So kalau korang nak belajar lebih lanjut, boleh join saja Telegram Prof Duit ni atau tengok link dekat bio, tekan pin message ni, boleh pergi dekat Linktree Prof Duit. Ada cara-cara untuk beginner daftar, ada 3 step saja mudah. First kali korang kena daftar broker. Yang kedua, korang kena install app trading MetaTrader 5 di App Store. Dan yang ketiga, korang boleh follow signal-signal yang kami share dekat Telegram Prof Duit ni. So kami ada share beberapa setup lah untuk korang, bantu korang trade. So kalau korang tak tahu, boleh saja follow Telegram Prof Duit. Okay, kalau korang rasa video ni membantu,